mana korang? Mana korang? Balik dulu. Kita nak pergi mana, Hajar? Kita nak pergi Datarai Merdeka. Ya. Tadi kita orang busy gila. Last minute plan nak berangkat sini. Malam guys. Ya, lepas tu kita orang start tadi dekat train. Ya, kita orang nak gua. Kita orang pendek-pendek. Ya Allah. Tapi sumpah pada gila dalam tu. Lepas tu orang masuk-masuk, kita tak payah keluar. Tanya tak? Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Kenapa? Aku Kita dah sampai. Sekarang saya tak ramai orang lagi. Masuk ke mana? mana tu? Kenapa dia kat situ? Merah pula muka. Sekejap ni. Pening. Sekarang dah pukul. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul apa? 10 lebih. Lagi 2 jam nak tengok. Nadia. Nadia dia kawan persatuan saya. Dia psikologi. Dah berpeluh, dah panas. Dekat sangat tu tak selesa. Gelap sikit. Nadia, Happy New Year. Ya saya. Dah habis dah. Lepas kita akan balik ke Upsi balik. Besok pagi lah tapi. Sebab sekarang tak ada masuk. So jom next our destination. Mom I. Sama. Sisa dulu. Nak mencari nasi kandang tapi tak apa. Biasalah tu. Sesat tu biasa. So now kita nak menuju ke masjid untuk kita mulai dan start kata dengannya. Saya kan dah harga ni. Masjid pun tutup. Hai. Sesat dalam mall. Mall dah tutup. Penatan. Yap, nak balik semula ke? Ke mana?